Bapa kepada pelakon Ukasha Senrose, Nick Sen Mat Rifin, menggesa agar proses perceraian antara anak perempuannya dan suami, Kamal Adli, dipercepatkan, susulan dakwaan berlakunya penderaan rumah tangga. Dalam temu bual bersama program Melodi malam tadi, Nick Sen meluahkan kekecewaan dan mendakwa menantunya bersikap dayus kerana didakwa menyeksa Ukasha secara fizikal dan mental sepanjang perkahwinan mereka. Beliau berkata, tindakan menamatkan perkahwinan itu perlu disegerakan demi melindungi keselamatan dan kesejahteraan Ukasha, selain menegaskan tidak sanggup melihat anaknya terus menjadi mangsa penderaan. Menurutnya, sebarang usaha untuk berdamai tidak akan mengubah keadaan sekiranya insiden sama berulang, malah beliau tidak rela anaknya terus disakiti. Sebelum ini, Ukasha mendedahkan bahawa dirinya menjadi mangsa keganasan rumah tangga sepanjang 4 tahun perkahwinan, termasuk didakwa dikasari ketika hamil 7 bulan. Ukasha memfailkan permohonan cerai terhadap Kamal pada 1 Oktober lalu atas alasan tiada lagi persefahaman dan tidak lagi tinggal sebumbung. Pasangan yang berkahwin pada 4 November 2021 itu dikurniakan seorang anak perempuan, Haura Ukaira, kini berusia 19 bulan.